Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat tengah hari kot. Siti keluar tadi dah kat pukul 10. Hari ni semalam lah Siti kena sakit gigi. Allah, sakitnya, nak makan seksa kiri kanan kena bahagian bawah. Tadi nak sarapan, cik suami ajak pergi sarapan, dia bagi yang tukar meter, yang ada orang nak masuk meter lah, tapi dia dah ada meter sebenarnya, jadi kena tukar dalam meter dia. Siti ada di betul-betul kawasan Bandar Kuantan lah, tengah Bandar Kuantan tu, hotel tu. Ni dekat sini mungkin dia nak masuk meter ke baru nak masuk air ke, saya tak tahu. Cik suami cakap datang sini nak ambil borang, mungkin baru nak masuk air kot. Cumanya pagi tadi Siti agak lambat sikit lepas bangun sebab semalam aku buat tahan sakit. Pagi ni tak makan lagi, ingat nak pergi beli, tak tahu cik suami agak sibuk ni, jadinya rasa macam tak pergi farmasi kot. Kenapa sih tak pergi klinik gigi? Disebabkan kalau kita pergi klinik gigi pun dia cek je, dia cuma cek mana yang sakit, bengkak ke apa macam tu je. Dia tak boleh cabut ke, nak cucuk ke apa tak boleh, sebab gigi kita dah sakit kan, takut ada efek lain lah pula. Jadi dia akan bagi ubat je. Biasanya Siti kalau kena bagi kursi bawah ni, di kanan Siti kena, lepas tu mulut pecah. Semalam lah rasa macam bibir ni pecah, rasa macam panas. Lepas tu dalam dia pecah, bawah ni pecah, sini pecah, kat dalam lah. Jadi kalau kita pergi pun kena beratus juga. Tu hari Siti cabut. Hari Siti cabut gigi rahang ni kena 80. Gigi rahang saja saya tak silap 80, satu je, cabut satu je sebab dia goyang. Siti nak makan tak boleh, dia bengkak. Dia goyang, dia bengkak. Lepas tu apa orang cakap, tak boleh nak simen sebab dia punya tunjang bawah tu dah rosak. Jadi Siti cabut lah. Cabut, bila nak makan dia tak boleh nak kunyah depan, dia kena kunyah kat belakang kan. Jadi dah terbiasa macam tu, dia punya kursi ni jadi luka. Lama-lama okey lah, mula-mula permulaan je lah macam tu kan. Lepas tu kita ni dah lama, gigi kita ni plak dia banyak kan. Bukan tak gosok tapi dah nak macam mana, dia macam tu. Memang dah apa orang kata adat dia macam tu kan. Begitulah kalau nak sakit gigi kan, pakai ni dah sakit gigi macam tu lah. Semua benda tak kena kepala sakit semua. Tapi taklah, hari ni tak adalah sakit kepala lagi sebab dah 3 hari lepas sakit kepala. Doktor dah bagi ubat untuk sakit kepala. Jadi sejak makan tu benda tu tak, efek tu tak kuat mana lah, macam tu lah sebenarnya. Tapi itulah dia, kita nak bercakap pun rasa sakit sengal, tapi tak tahu nak cakap mana. Jadi dia cakap ubat tahan sakit dengan suruh bengkak. Tapi saya rasa macam tak bengkak, cuma dia bila kita bercakap ke makan ke benda tu macam menekan tu, dia rasa macam sengal. Macam tu lah. Saya bercakap dia pun berasa sebenarnya, tapi itulah, kan tak bercakap kau, orang cakap apa dah kita tak, macam tu lah. Tapi itulah, nak makan tu susah sikit lah. Benda lembut, kena cari benda lembut nak makan. Tambah pula Siti ni memang makan macam benda keras tak makan. Kalau kebiasaannya Siti akan cari benda lembut yang berkuah. Macam tu lah. Semalam satu hari Siti makan ubat tidur sebab sakit sangat. Jadi Siti makan ubat tahan sakit. Dia rasa okey sikit lah. Tapi nak cakap ubat tu tak boleh, nak buka mulut besar-besar tu tak boleh. Mungkin berbau sikit lah mulut. Sebab kalau biasaannya kalau kita sakit gigi dia akan bau kan mulut kita kan. Sebab cakapkan gigi tu, ada orang cakap tunjang tu dia dah, bukan dia menanah sebenarnya. Dia tak menanah. Kalau menanah tu memang Siti tak duduk sebab dia akan menyekang kepala kita, betul tak? Jadi dia rasa sengal je. Setakat dia pun rasa sengal. Mungkin dia punya tunjang tu apa cakap, sebab baru-baru ni, bukan baru ni ya, tak tahu lepas Siti dia cuci. Lepas cuci tu dia punya gigi tu dia renggang lah. Mungkin sebab tu kot membuatkan gigi kita rasa sakit. Okey lah, sampai sini je video Siti. Saya akan buat video lain lagi sekiranya ada komen, dah bercerita, Siti akan bercerita lah tentang kehidupan seharian Siti. Assalamualaikum, bye.